Hai sayang. Tanya baby, how are you? Where's Nana? Hai sayang. You buat apa kat sini? I nak jumpa Mama Yu lah. Malam-malam macam ni untuk apa? Dah Mama Yu ajak I datang, takkan nak tolak pula. Habis tu mana Mama? Kat bilik lah kot. Tunggu I datang. You datang sini sebenarnya untuk apa? Nak buat jatuh cinta dengan you? You ingat apa? Sebab I tengah gaduh dengan Fia, you ada peluang. Forget it. Balik. Okey. Weh. Kalau Kak Fia ada senang kerja bibik. Widya ni menyusahkan bibik pula. Tak apa-apa, bibik sudah biasa kerja sini. Apa, Engkau mau belajar sama bibik? Baru sehari Kak Fia tak ada. Rasa sunyi kan? Bibik pun rasa yang sama. Kalau Puan nak masuk dapur ini, bibik ada rasa yang kurang. Tapi itulah, Widya tak faham. Kenapa Angah kena layan macam tu dekat Kak Fia? Ini soal rumah tangga. Kita tak boleh ikut campur. Kita cuma boleh doain aja yang baik-baik. Ya, doa-doa juga, Bibi. Tapi kenapa kena keras sangat hati tu? Mama pun sama. Widya tak nampak apa yang kurang dekat Kak Fia? Sepertinya masakan punya cita rasa sendiri. Bibi, dah pandai berfalsafah sekarang. Puan Fia yang ajar, Bibi. Dah nak balik ke Fia? Kalau nak ikutkan janji aku dengan Papa, aku kena balik hari ni. Tapi macam tak ada mood pula nak balik. Kalau macam tu kita keluar nak. Kita pergi cari mood kau. Jom. Kau tak kerja ke? Aku memang cuti pun hari ni. Bolehlah. Aku naik pakai tudung jap. Tunggu jap
Kenapa you order kat sini lagi? Ha? I nak ajak you breakfast lah. I dah masakkan untuk you tau. I tanya kenapa you ada dekat dalam rumah ni lagi. Kenapa tak balik? You ni memang tak boleh jaga hati I sikit kan? You tak tahu malu ke? Sebelum ni you try I tak dapat. Lepas tu you try abang I tak dapat juga. And now you nak balik dekat I. Padahal abang I ada dekat dalam rumah ni. Okey, I tahu. Kan I dah cakap, I buat semua ni sebab Mama you. Hati I untuk you je sebenarnya, Hutan. Tapi you tu yang jual mahal sangat. Bella, I dah kahwin. You cari orang lain, move on lah. Ya, memang you dah kahwin. Tapi you still ada perempuan lain kan? Ni kek apa Oh, red velvet. Nak tak? Boleh? Lah, tak tahu nak makan apa. Alamak. Macam manalah boleh terjumpa dia pula dekat sini? Mestilah ada neglect. Lee. I nak cakap dengan kawan I kejap. Okey. Tapi jangan lama, okey? Okay, see you. Siang. Tak sangka orang kampung pun tahu datang tempat macam ni. Bukan awak pun asal dari kampung juga ke? Oh, kampung Tak rasa pun. Mulut kau jaga jangan nak kau ajar sangat bila bercakap tu. Do I know you? Wildan mana? Tak tahu. Hari ni kan cuti. I call dia, dia tak angkat. Mana dia pergi? Semalam pun saya cuti. Okay, forget it. Cuma I pelik lah sebab you bagi tahu mak I, you tak ada duit. Boleh pula datang sini. Wafi bagi duit. Nowadays, atas tutup, bawah buka. Tengok siapa? Tu daddy I. You berkenan ke? Sampaikan salam I pada Wildan. Thank you. Lee? Hey, sayang. So how? Kenapa kau tak cakap Zia Wildan tu laki kau? Tak penting pun untuk aku bagi tahu. Betul ke tu bapak dia macam bukan je. Biar je lah. Biarlah kau cakap. Kalau lelaki tu skandal dia, habis lelaki kau tu siapa? Salah, tak payahlah ambil tahu. Cuma, Habis tu kau tak nak makan ke? tak apalah. Aku tak ada selera nak makan. Aku kan dah janji dengan papa 2 hari je. So nak tak nak aku kenalah balik juga. Kau nak aku hantar kau balik ke? Tak apa. Aku boleh balik sendiri. Betul ni? Ya, betul. Ni nanti. Terima kasih tau. Bagi aku tumpang rumah kau. Dengar cerita aku. Tak ada apalah kau ni. Okay. Jom. Dah balik? Dah rindu kat suami ke? Tapi kenapa nak balik, ha? Kalau tak balik kan lagi bagus. Tak adalah nak mengacau aku dengan Wildan. Kita orang kat rumah ni bahagia je kalau tak ada. Macam honeymoon. Sayang? Sayang apa buat macam ni dekat saya, sayang? Saya call awak tak dapat-dapat. Saya risau. Kenapa baik semacam ni? Papa ada kat rumah ke? Oh, patutlah. Kenapa? Isi saya balik. Salah kan nak sambut dia? Sambutlah, tak cakap apa-apa pun kan? Gila. Sayang, jom.
Aunty Fia pergi mana? Tanya kena marah dengan Uncle Dan sebab tanya Aunty Fia. Oh, sianya dia. Aunty pergi rumah kawan aunty, sayang. Lain kali ajaklah tanya. Oi, ni mentang-mentang dah pandai cakap bahasa Melayu. Pope-pope je kerja dia. Mana ada. Agak je kita pergi makan. Layan dia ni takkan habis lah. Mana ada. Oh, dah ada Aunty Fia terus lupa Aunty Su. Sure? Ya. Okay, dah jom. Kita pergi makan. Jom. Awak tak tidur lagi? Payahlah. Saya boleh buat sendiri. Nanti awak bentang saya dah. Saya nak solat dengan awak. Bibi, nanti Bibi hidangkan nasi goreng ya. Fia naik atas sekejap panggil Wildan. Awak dah bangun. Saya baru nak naik atas panggil awak. Kan saya dah bangun daripada subuh tadi kan? Tak apalah, awak duduk dulu. Saya naik atas ambil pad. Tak payah. Saya dah ambil kan? Saya baru perasan. Ini juga beg yang awak ada. Hello, Aunty. Tengok buat apa? Nak tahu tak? Wildan sekarang ni perangai dia dah lain sangat. Mula-mula dia ada berlakon je lah, tapi dah seminggu sama je. Dia nak berubah lah tu. Tapi kenapa? Hei, kalau nak berubah tu tak perlukan sebab. Kalau nak berubah tu boleh berubah sekali mata je. Memanglah, tapi masalahnya
cara dia berubah ni menyeramkan aku, tahu tak? Kalau dia nak kena aku macam mana? Kau ni jangan negatif sangat, boleh tak? Laki kau tu nak berubah dah kira bagus. Layan kau lagi bagus daripada sebelum ni kan? Ya, aku tahu. Tak. Aku susahlah nak terima benda ni hati. Kan selama ni dia macam layan aku teruk. Tiba baik. Tak sebelik ke? Dah lah. Aku nak pergi kerja ni. Kau kerja ke hari ni? Ya, aku kerja half day. Kenapa? Kau demam? Tak adalah. Aku malas bangun pagi tadi. Okeylah. Kau tu pun tak payah nak Pelik sangatlah kenapa laki kau berubah. doa kau dah makbul kan? Itu yang kau nak kan? Ya, tahu. Okey. Bye. Awak nak tak kalau saya belikan awak kereta? Hah? Kenapa? Tak nak lah. Bila awak pergi kerja naik motor, bahaya. Saya belikan awak kereta. Tak payahlah. Kenapa pula? Saya tak ada lesen. Oh ya? Saya kan orang kampung. Mana mampu nak ada lesen. Lagipun buat apa nak ada lesen kalau tak mampu nak ada kereta, kan? Tak apalah, saya boleh diregister awak masuk driving school. Tak apalah. Tak payah, saya tak nak. Takut? Tak, cuma saya tak ready lagi. Tak apalah, saya pulang pada awak. Tapi kalau awak dah ready, awak beritahu saya. Aloh, Fia nak tanya sikit boleh? Ada apa? Masa Fia tak ada apa-apa yang jadi ke? Kenapa Fia tanya macam tu? Sebab perangai Wildan macam pelik. Pelik macam mana? Aloh perasan kan yang dia bersayang-sayang dengan Fia depan semua orang? Baguslah kalau macam tu. Wildan ni betul ke tak betul? Dia kan suami Fia. Tak elok Fia cakap macam tu tau. Tak, Fia cuma pelik je. Tiba-tiba dia berubah. Tak apa, layankan je. Jom. Ada apa-apa yang Papa tak tahu? Atau ada apa-apa yang perlu Papa tahu? Pasal apa tu, Pak? Dan Papa suka dengan cara Wildan sekarang ni. Tak ada apa pun, Pak. Dulu dengan sekarang sama je. Yang beza, rajin dengan malas. Jangan 2-3 bulan je. Pak, Wildan dengan Fia naik dulu lah. You nak apa lagi sebenarnya? I suka lah tengok you marah-marah macam ni. Nampak comel. Widya! You tinggalkan I sebab dia. Ha? Ni, suami orang, duda, anak satu. Siapa ni? Mulut kau jangan beredap boleh? Kau jangan masuk campur Ini hal aku dengan dia. Abang I. Kenapa? Kau nak tipu aku macam mana kau tipu papa aku? Ha? Kau jangan sampai aku erek kau pergi balai tau. Bawa lah. Kau ingat aku takut? Aku tak salah lah. Ni, perempuan kaya bodoh. Apa? Sekarang ni adik aku tak nakkan kau yang kau cari ni. Kenapa? Habis tu,
Kau nak aku belah macam tu je, tak dapat apa-apa. Habis tu kau nak penumbuk aku ni hinggap kat muka kau. Hello. Ha? Diam. Kau dengar sini, Kalau kau kacau adik aku, ataupun keluarga aku akan cari pasal pendapat. Masa tu dah terlambat kau nak minta maaf. Dah. Sanya, jom. Siapa kau? Tak. Saya dah kata saya bayarlah. Awak tak boleh tunggu ke? Tunggu je lah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Apa masalahnya? Saya ada duit saya bayar. Sekarang ni saya belum ada. Faham tak? Ni apa masalahnya? Ha? Mildan, Ma. Dah bawa panggil balik. Kau pun tak boleh angkat. Kau tak jawab pula. Habis tu macam mana? Jadi kahwin ke tak? Mestilah jadi. Kena jadi, Ma. Unless kalau dia nak tengok nama-nama lah. Mama pun tengah stres ni. Daddy dah berapa hari tak balik. Bank tak sudah-sudah telefon. Minta hutang. Siapa nak jawab? Mama juga yang kena jawab. Bila tanya tidur kat office. Apa yang dia buat pun tak tahu. Balik tak nampak-nampak juga duit. Syauki pun sama. Dah ikut perangai Daddy. Tak tahu nak balik rumah. Semuanya nak lari daripada masalah. Jangan Ana pula lepas ni lari. Macam mana nak lari, Ma? Duit semua dekat Mama. 1 sen pun Ana tak ada. Papa rasa kita dah boleh lancarkan menu baru kita. Sebab lagi cepat kita buat, lagi bagus. Okey, Pak Alung pun dah ada plan dah. Nak gabungkan promosi menu baru kita dengan promosi bulanan walk-in. So maknanya kita nak jalankan promosi ini semua secara intensif setiap bulan, start next month. Tapi Fia rasa kalau kita mulakan bulan ni pun okey juga. Lagi cepat, lagi bagus. Dan kalau menu kita tu kita masukkan sekali dalam package sarapan pagi pun okey kan? Lagi cepat kita dapat feedback. Betul tu. Sebab kita tak perlulah nak rotate menu yang ada sekarang ni every month. Kreatif. Papa suka. Cakap pasal kerja kat resort boleh tak? Tak selera nak makan.
Hello, Hafiz. Widya bila nak praktikal ni? InsyaAllah awal bulan depan. So maknanya habis praktikal ni habis Sam. Yes. Papers all okay. Paper so far Sam sebelum ni tak ada yang sangkut. Widya just takut Sam ni punya paper. InsyaAllah okey. Sama-sama doa. Budak yang kacau dia tu, dia ada buat hal lagi tak? Dah tak ada dah, Pa. Widya dah habis kelas kan? Tak jumpa dia pun. Lagipun Widya memang dah tak nak jumpa dia dah. Praktikal nanti kat mana? Praktikal kat mana? Tak cakap apa-apa pun. Papa tak tahu Widya dah lama dah hantar borang dekat Tuna Maya. Serius? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Atuk. Atuk tengah buat apa tu? Atuk baru sampai ke rumah dari kebun. Fia sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Atuk tu sihat ke pergi kebun tu? Kan Fia dah cakap duduk rumah je, Pak Su kan ada. Atuk sihat. Atuk mana boleh duduk diam je, nanti badan Atuk sakit-sakit. Pisang banyak yang dah boleh tebang tu. Kalau Fia ada, mesti Fia suka buat keripik. Alah, sedapnya. Lama Fia tak makan keripik pisang tu. Tak apa. Nanti kalau ada siapa-siapa pergi ke sana, Atuk Kim. Tak apa tu, tak payah. Fia gurau je lah. Nanti kalau ada rezeki, Fia balik boleh buat keripik. Bila Fia nak balik? Tengok dulu macam mana Fia kena tanya Wildan dulu. Ya, ni. Atuk nak tanya. Mak Ngah kamu ada kacau kamu lagi? Kalau dia kacau, cakap dengan Atuk. Tahulah nanti macam mana Atuk nak buat. Alah, Atuk tak payahlah risau. Fia okey. Ni, Atuk Mak Su dengan Pak Su macam mana? Nanti kirim salam kat diorang. Fia rindu sangat. Diorang macam biasa je. Sihat. Alhamdulillah. Yalah, nanti Atuk kirim salam. Atuk, Wildan kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Curi-curi tengok kita lah. Dia ingat kita tak nampak dia pandang kita. Tiba-tiba pula busy buat kerja. Busynya dia buat kerja. Pak On pun nah, tengok muka saya puas-puas. Saya nak tanya awak sikit boleh? Tanya banyak pun tak apa sayang. Kenapa awak tiba-tiba berubah macam ni? Awak nak memainkan saya? Saya nak awak lupakan apa yang dah jadi sebelum ni. Saya tak faham. Hafiz nak Julia macam mana? Sorry. Saya tak patut masuk campur hal awak. Okeylah, saya nak keluar kejap jumpa Husna. Sebab saya sedar jawab penting untuk saya.
Ana. You buat apa kat sini? Nak naik atas lah. Dayu kat sini bawa naik atas. You dah call Tengku Widan? Dayu, dia tak angkat. Bawa lah naik atas. Macam ni, Ana. I naik atas, I suruh Tengku Widan turun bawah, jumpa you kat sini. Okey. Alright. Tunggu tau. Cepat sikit. Ya. Yeah. Tengku, Ana Julia tengah tunggu kau kat lobi. Dia call kau banyak kali, kau tak jawab. Alah, macam mana ni? Okey, tak apa. Macam ni. Kau cakap dengan dia, aku tak ada dekat office. Dia nak jumpa kau, bukan nak jumpa aku. Kalau aku yang turun bawah, lagi peninglah kepala aku. Kau tolonglah aku. Sekejap je, cakaplah dengan dia. Macam ni. Kau cakap dengan dia, aku banyak kerja. Dan kalau aku yang turun, tak guna. Dia nak jumpa kau, bukan nak jumpa aku. Kalau aku tipu dia, aku cakap kau tak ada kat atas, tiba-tiba dia tunggu kau kat kereta. Lagi masalah. Abang kau pun tak tahu pasal ni. Macam mana ni? Kau pergilah jumpa dia. Alright. Jumpalah dia. Alright. Please. Ya. Sayang. Sorry. Jom. Nak pergi mana? Kenapa tak naik atas? I haus. Jom kita minum kat luar. Cakap coffee house ni kan ada. Jom. Ya. You kenapa? Ya, what? Nothing. Berapa kali I nak bagi tahu you sebelum datang bagi tahu I dulu kan. Ni diam tiba-tiba terus datang je. Kenapa you ni? Macam mana I nak bagi tahu you? I call pun you tak angkat. I tengah kerja kan, sebab tu I tak boleh nak pick up call you. I boring lah dengan alasan you. You kenalah faham, I tengah kerja kan, I busy lah. Look, I understand if you busy time kerja. Tapi malam, kenapa you tak boleh nak jawab call I? Ke you memang nak tinggalkan I? Macam mepek lah. Kitty? Ya, Puan Safia? Tengku Widan mana? Tadi dia masuk. Lepas tu dia kalang kabut keluar. Okey, tak apalah. So far, Wafi, macam mana progress dengan your plan lagi tu? Okay, I think come up with the proposal. Nanti kan I show it to you. Okay, good. Safia? Fia dia dekat atas, Pak. Kenapa? Kenapa Papa senyum tengok Wildan? Papa suka tengok perubahan Wildan sekarang ni. Kalau Wildan berterusan macam ni, Papa tak takut nak serahkan Tunamaya Resort and Spa pada Wildan tu? InsyaAllah, Pak. Sebenarnya banyak perkara yang Wildan nak kena belajar dalam hidup Wildan ni, Pak. Wafi pun bagus. Cepat belajar tentang sikap elok management. Keep it up. Dan yang paling Papa suka tengok cara Wafi communicate dengan staff dan juga klien. That's very good. Yalah, sebab Wafi pun selesa dengan semua staff. Papa nak both of you work together, cari idea-idea yang boleh naikkan lagi image Tunamaya. InsyaAllah. Papa dengan Alung doakan untuk Wildan juga, Wafi jangan terasa, tak apa. Tak pada Wafi, Wafi tak penting apa pangkat. Yang penting kita naikkan bisnes kita. Business family.
Awak Kenapa? Awak tak ikut Papa pergi masjid? Pergi. Awak pergi sekali kan? Tak. Saya solat dekat rumah je. Sebab lepas habis solat nak ajar Tania dengan Widya mengaji. Okey. Saya turun dulu.